Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku ada brand Max3. Brand Max3 dia kerosakan dia tak hidup. Kipas tak pusing. Lampu ni LED hijau ni pun tak nyala. Tak ada. Seingat aku dulu aku beli dalam 600 untuk model Max3 ni. Sekarang ni rasa tak tahu lah berapa 400 ke. Dululah so aku beli tak ingat datang berapa. Okey, ni kerosakan dia tak hidup. IGBT semua okey, cuma relay bawah tu dia tak hidup. Sebab relay bawah ni dia ambil daripada power supply sebelah atas. Tengok bawah tu. Ni kabel dia plug tak ada ni. Okey. Supply dia daripada atas ni. Dia tak hidup gitu. Maksudnya supply daripada atas ni dia tak masuk, dia pergi ke feedback bahagian bawah tu, dah hidupkan relay untuk hidupkan litar atas ni. Okay, kita masuk balik ni. Sepatutnya akan hidup gitu. Okay, dan output dia akan keluar. Ini dah repair dah. 799 volt, 70 volt. Tadi tak keluar langsung. Okay, IGBT dia semua okey. Ada nombor macam ni. IGBT dia banyak nombor ni. Saya tak jumpa lagi yang ada nombor macam ni. Banyak nombor. Itu nombor dia. Ni yang biasa lah. Kerosakan dia ada di bahagian power supply ni ya, bahagian low section power supply. Jadi dah okey dah. Semua dah okey. Tinggal nak test welding. Ni kabel pun ada sekali. Saya pakai test welding.